mungkin doktor boleh kongsikan apa mungkin faktor awal yang membuatkan seseorang tu dia boleh kenal pasti dia dah jadi bahu beku dah, maksudnya pada bahagian bahu dia tu. Adakah sebabkan ada injury ke, ataupun pergerakan tangan yang kurang ke, ataupun bagaimana? Kebanyakan pesakit yang ada bahu beku ni daripada usia 40 dan ke atas lah. Yang muda biasanya dia masalah lain, bahu terkehil ataupun memang injury yang lagi serius. Jadi kebanyakan pesakit yang ada bahu beku ni ialah pesakit yang ada kencing manis. Sana kencing manis ni boleh menyebabkan kedadangan lagi senang di bahu itu. Jadi selaput tu dia boleh keras dengan cepat. Jadi bila dia sakit tu kadang-kadang tak banyak, tapi bila sakit tu berlamaan, jadi dia nak angkat bahu tu pun dia sakit, tidak mau mengangkat. Dengan tidak mau mengangkat itu menyebabkan bahu tu lagi mengeras. Jadi biasanya bila kita nak tidur, kita mengiring sebelah yang sakit tu, kita rasa sakit. Jadi kita akan mengiring sebelah lain. Dan bila nak pusing ke belakang tu, kita sakit dan kita tak mau bergerak lagi. Jadi dia macam vicious cycle. Lagi kita tak gerak, lagi dia beku. Itu masalahnya. Jadi walaupun sakit, kita kena gerak. Itu yang kita syorkan ambil ubatan sakit. Dan kita buat fisioterapi. Jadi fisioterapi ni mereka akan mengajar cara pergerakan dengan kesakitan yang kurang. Jadi kalau sakit banyak pun nak gerak tak boleh. Jadi kena gerak juga. Jadi macam mana kita nak find the way in between tu, itu yang kita kena buat lah.